Okay geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel geng. Okay geng, macam biasa hari ni aku turun kolam lagi. Turun kolam air masin. Okay geng, tengok aku dekat kolam Juru Sport Fishing geng. Abang tengok. Okay geng, hari ni hari Khamis. Macam biasa kalau hari Khamis aku turun ada ikan tapak lah. Kemarin dia pun lepas ikan sebanyak 50 ekor geng. Ikan campur-campur. Okay, sekarang ni cuaca cantik. Kemarin kan hujan, tapi hujan tak lebat kemarin. Semalam pun tak hujan. Ni tengok matahari dah naik dah, panas elok lah. Semoga ada rezeki hari ni, semoga ada video untuk tontonan apa semua macam. Okay geng, macam biasa yang mana baru jumpa channel aku minta apa support, apa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Yang support aku selama ni aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih, dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan geng. Okay geng, macam biasa sekejap lagi aku bayar dulu, masuk dalam sekejap lagi aku akan update geng. Okay, stay tune, kita jumpa dalam kolam. Assalamualaikum. Okey geng, aku dah masuk dalam kolam geng. Hari ni aku duduk kat depan geng. Kita try belah depan. Ramai kita tengok geng. Kat depan kita try kat depan lah, sebab minggu ni dari minggu lepas lagi ikan makan kat depan, jadi kita tunggu kat depan. Okey, setup aku untuk hari ni aku pakai 2500 je, aku pakai dengan apa? Tengok Venom Extreme 817. Macam biasa geng, pambuk aku pakai 60 lebih, 2 mata je. Kita tunggu serum dulu lagi kau update geng. Stay tune geng. Okey geng, saya dah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni belakang makan. Makan haru. Balah. Belakang balah doh. Okay, belakang ni, belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan jauh. Oh, okey kok. Oi. Cepat. Cepat. Aku duduk depan tapi belakang yang makan ni. Jadi belakang tak ramai tadi. Depan tak makan semua, makan belakang tu. Pulang ni. Tak makan ni. Pagi ke depan. Alhamdulillah. Aduh, putus pula. Okey geng. Alhamdulillah. Okay, yang pertama geng. Alhamdulillah. Selesai. Belakang. Di sini. Kita mau mantap. Umpan pala. Okay geng, kita try kat tengah ni lah. Tepi pondok nombor 4 sebelum belakang. Kita try kat ni lagi. Sebab belakang dah sunyi lah. Banyak naik lah. Banyak dah naik kat belakang ni. Kita tarik jenahak merah. Ada ambil geng. Ada ambil geng. Bagi dia makan dulu geng. Bagi dia ambil dulu. Ya geng, alhamdulillah tunggu dulu. Ini jenahak atas merah ni geng. Tengok boleh.
Duduk mana? Oh. Nah. Nah. Jenap. Sedap. Oh ya. Allah. Pelik. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Makan jauh, makan jauh. Makan jauh. Alhamdulillah, okey. Yang kedua, yang kedua. Makan jauh, makan jauh. Jaga belakang, jaga belakang. Dua yang dua dah. Belakang. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hantu kolam. Balara. Okay, ada gayung. Bukan. Belakang. Boleh dari bawah. Oh, cakap. Makan jauh ni. Oh. Sabar, kena sabar. Oh, kau. Cakap. Boleh, Kak. Okey, alhamdulillah. Masih. Yang ketiga ni. Alhamdulillah. Ada tiga. Tengok. Okay, tiga dah. Cari lagi. Belakang. Okay, alhamdulillah 3 ekor ni. Aku duduk dekat antara pondok 2 pondok 3. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ikan yang makan. Wah. Oh, makan kat tu. Ada lagi. Ada lagi. Alhamdulillah. Depan. Ini depan ni. Dia lagi. Alhamdulillah. Apa dia? Mana dia? Cakap tinggi. Alhamdulillah. Kayak gempak. Kayak gempak ni 3, 4. Kayak gempak ni. Alhamdulillah cakap putih. Okey, dia 4 ekor ni. Tengok 4 ekor ni. 4. Oh, cepat. Dia makan jauh. Hai, 4 dah. Rezeki. Awak yang pertama kalau 4 dah kecil kan, saya mati awak. Aduh. Mana kena sikit. Awal tadi gasok ni. Semua kat gasok ni. Satu dah ikan dah tak apa ambil lah.
semua kat lari ya. Semua ada bos spot, ada yang casting depan, tengah, kiri belah sana. Belakang ni tak ada orang, nak ikan masuk kan. Kita try tengok. Okey game, pukul 11 tengok kita lepas ikan. Kita tengok waiter aku jangan risau kan, kita parking kat tepi pagat, tepi sangkak kan. Kita ada bottom tu. So kalau ada ikan masuk, insyaAllah ada makan kan. Kita cuba nasib, semoga ada rezeki. Kita tunggu tu dia tahu lepas ikan GT lepas. Kau. Kan macam mana tengok ni kan, alhamdulillah geng, rezeki ni kan. Tapi rezeki ku awal masa opening tu kami silap parking depan sebab aku main minggu lepas. Lepas tu ada aku tanya member aku, depa main hari Ahad atau hari Senin hari Selasa, makan depan kan. Kat tu hari ni opening, kami duduk depan semua. Belakang tadi lebih kurang 4 orang 5 orang yang belakang tu. Lepas tu kami casting, first casting, tak ada seorang berketuk, tengok belakang duk makan, pakat lari belakang kan. Alhamdulillah aku dapat rezeki hari ni. Kat belakang aku naik 2 ekor. Belakang aku naik 2 ekor, lepas tu tengah aku naik 2 ekor. Tengah 3 ekor asyik aku, tengah 3 ekor, belakang tu naik 1 ekor. Alhamdulillah hari ni 4 ekor kan, rezeki aku hari ni. Ada video untuk tontonan hampa semua, alhamdulillah kan. Okay, setakat ni je video aku untuk kali ni, casting di Kuala Jurus Sport Fishing. Okay, insyaAllah ada rezeki umat panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.